Apa khabar rakyat Malaysia? Sihat? Alright, hari ni kita digemparkan satu lagi berita 302. Terbaik. Ini yang kita nak. Jangan orang dah viral, baru you nak charge atas Section 302. Yang pemabuk dengan yang penagih dadah. Yang mengakibatkan musibah kepada saudara kita tu. Alright, 302 tu perlu dipakai untuk semua, untuk pemandu-pemandu mabuk dan penagih dadah. Jangan ini saja, jangan berhenti kat sini saja, jangan buat drama. Dan satu lagi, minta ganti rugi daripada yang si pelaku tu. Dan satu lagi, cikgu nak minta bantuan jasa baik korang tu, sesiapa yang mengenali balu mangsa atau keluarga mangsa, dulu korang tolong cikgu. Banyak juga yang tolong cikgu masa cikgu kena kereta bakar, macam-macam benda, naik mahkamah, turun masuk mahkamah, duit jamin semua. Okey, cikgu ada duit lebih, ini semua sumbangan daripada korang juga. Kalau korang nak dapat pahala lagi, tolong kalau ada nombor kontak ke alamat balu atau mangsa yang kawan kita tu, tolong roger kat cikgu. Cikgu nak bagi yang selebih tu, sumbangan tu kepada mereka. At least semua dapat pahala. Dan ini masanya kita kena tolong rakyat. Rakyat tolong rakyat. Terbaik. Kalau apa-apa, tolong roger cikgu alamat dengan nombor telefon. Kita nak bantu jugalah. Ini bukan duit saya, ini duit rakyat juga. Salurkan kepada mereka yang memerlukan. Terbaik rakyat Malaysia, teruskan bersuara.